Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera Al-Farabi Syarif dari Ultra Affiliate. Kita bersambung kembali dalam email marketing, di mana saya akan lebih tunjukkan bagaimana step by step and technical untuk autoresponder. Okay, so autoresponder yang saya pilih sekarang ni adalah GetResponse, sebab GetResponse adalah autoresponder pertama yang saya guna semenjak saya rasa saya dah guna lebih 3 tahun. Dan saya sangat berpuas hati so far, mungkin sebab saya dah biasa ke apa kan. Even pada satu masa pernah saya nak pindah ke Active Campaign, sebab Active Campaign dia ada automation. Tapi waktu-waktu saya nak pindah ke Active Campaign, tiba pula GetResponse buat dia punya automation sekali. So saya pun tak jadi nak pindah. So far GetResponse ni bagus, sebab antara benda yang saya sangat puas hati dengan GetResponse adalah dia punya support 24 jam tu. Dan setiap kali saya hantar support, dia akan reply dengan baik. Dan saya sangat banyak belajar macam mana nak buat customer support atau customer service dengan baik daripada GetResponse sendiri. Okay, sebab memang sangat superb diorang punya support. Dan anda boleh gunakan pelbagai autoresponder, sebab secara teknikal dia sama je, lebih kurang. Semua autoresponder boleh broadcast, boleh buat sequence, boleh buat opt-in form, boleh masukkan dalam database apa semua. So saya akan tunjukkan GetResponse sebab saya dah memang biasa guna GetResponse lah. Okay, so in case kalau anda juga berminat nak dapatkan GetResponse, anda juga boleh dapatkan melalui link affiliate saya. Okay, kalau anda sudi, anda bolehlah dapatkan daripada saya punya link, iaitu alfarabisharif.com/go/getresponse. So buat masa ni saya tak tahu lagi saya nak bagi hadiah apa kepada mereka yang sudi daftar melalui link affiliate saya. Tapi kalau ada terfikir saya nak bagi, saya akan bagi kepada anda. Dan buat masa ni, jika anda sudi, anda boleh daftar di link ini. Okay, ini adalah link affiliate GetResponse saya. Alright. So yalah, daripada anda bagi terus semua dekat GetResponse, ada portion yang saya dapat kan. Alright, okay. Itu ayat menjual namanya. Alright, so okay, GetResponse, benda yang paling penting dalam satu autoresponder ialah dia boleh hantar email tersebut dan email tu sampai kepada orang tersebut. Okay, so itu nama dia adalah deliverability, iaitu kemampuan kemampuan satu autoresponder itu untuk menghantar email tersebut dan sampai. Okay, so kebanyakan autoresponder yang power dan stable, dia dah memang dikenali oleh email provider seperti Gmail, Yahoo, Hotmail dan macam-macam. So email yang kita hantar melalui autoresponder ni mudah sampai. Okay, so kadang-kadang ada satu masalah, isu pada kebanyakannya dalam pengalaman saya, yang antara email provider yang paling masalah ialah Yahoo. Sebab kebanyakan masalah yang email tak dapat, link tak dapat tekan, semuanya adalah daripada Yahoo. So kadang-kadang ada satu borang opt-in form tu kata sila masukkan email selain email Yahoo. So most likely memang kita kena educate orang untuk guna selain Yahoo ataupun seperti Gmail ke apa kan. So tapi so far ada yang Yahoo yang okey, ada Yahoo yang tak okey. So dia depend kepada situasi dan orang tersebut lah. Alright, so yang paling penting dia kena, dan yang seterusnya yang paling penting untuk autoresponder juga ialah kita boleh hantar email pada waktu yang kita nak. Okay, sebab ada autoresponder yang jenis budget dan murah, memang dia murah, memang kita boleh blast email. Tetapi bila dan memang email tu sampai, tetapi email tu sampai pada waktu yang kita tak nak. Pada waktu yang kita tak boleh nak control. So benda tu pun useless jugalah kan. So yang penting adalah deliverability. Yang kedua yang penting adalah email sampai pada waktu yang kita nak. Yang ketiga ialah autoresponder tersebut mestilah boleh buat sequence.
Maksudnya selepas dia masuk kita punya campaign email, email pertama dia akan dapat apa, email kedua akan dapat apa, bila, pada pukul berapa. Lepas tu email ketiga akan dapat bila pula. Okey, adakah kita nak buat setiap hari, setiap selang sehari, kita boleh set benda tu. So itu adalah autoresponder yang bagus lah. Alright, so yang seterusnya adalah optional. Jika anda lebih advance dalam email marketing, boleh pilih email marketing yang ada automation. Maksudnya automation ni dia boleh detect sama ada orang tu buka email ataupun tidak. Okey, tetapi jika orang tu buka email, kita boleh hantar email kedua. Ataupun jika orang tu klik link tersebut, dia akan dapat email kedua dengan masa yang kita dah tetapkan. Okey, so kita boleh automate sehingga macam tu. Dan jika dia beli, dia akan masuk kepada campaign lain. So orang yang dah beli, takkan dia nak dapat email untuk dia membeli lagi. So dia akan automatic remove kepada campaign yang lain. So itulah antara ciri-ciri autoresponder yang anda perlukan. Okey.